Guys, ada kena masalah tak spray head selalu rosak? Pakai tiba-tiba, lepas tu dia dah kosong, tak boleh keluar dengan air, tak boleh spray. Yang penting kat tank isi dengan chemical punya tank, selalu rosak dengan kepala ni. Kenapa? Pasal anda dah salah pilih kepala spray head. Anda patut pilih ni yang ada chemical resistant punya spray head yang jenis ini. Kenapa? Pasal dia ada lebih strong getah dengan O-ring kat dalam. Dia boleh tahan dengan asid dengan yang lebih strong chemical. Yang first apa? Chemical degreaser. Tengok ni warna merah ni. Okay, selalulah pakai 2-3, kalau pakai spray biasa 2-3 hari tak rosak macam ni. Okay, second, tar remover. Kalau pakai brand anti-rim tahu ni, pakai tar remover, okay, spray head pakai 2-3 kali dia kan jadi rosak. Kenapa? Pasal anda dah salah pilih. So hari ni saya nak review yang jenis baru punya ini, yang ada chemical resistant punya spray head. Kita tengok dia keluar punya hasil macam mana. Baik, tengok ini degreaser merah, tengok tajam super je, sekejap dah keluar. Ini dah pakai 1 minggu lebih tau, isi aja tau, tak pernah cleaning, tak pernah apa. Hanya isi letak ini aja. Ini tar remover. Anda boleh tengok. Ini jenis Sober punya pattern. Nampak? Soft aja. Tekan suruh keluar, tekan suruh keluar. Inilah anti-rim paling baru punya chemical resistant punya spray head. Sesiapa nak beli dua ni, boleh contact dengan anti-rim. Thank you.